Orang memandang kat dia, makna apa-apa rujuk kat dia. Dia seronok macam tu. Bila dan hendak semua cari dan. Yang ketiga, dia menuntut ilmu sebab nak dapat kekayaan dunia. Yalah. Contohlah berceramah sebab nak kaya. Contohlah. Contoh, dia menuntut ilmu sebab itu. Alhamdulillah lah. Pesan kat diri sendiri. Lepas tu, ada satu lagi. Kenapa? Supaya dia nak berdebat dengan orang yang bangang. Kau mau pandai? Bila dia berilmu, dia lawan. Kau tahu tak? Itulah kau tak tahu dan tahu je. Dia pun cakap. Jadi benda tu ada dalam hadis pun. Tu yang pertama sebut dari segi nikmat. Ya, nikmat. Faham tak tu? Faham kan? Senang-senang kan saya sebut malam ni. Benda simple-simple je supaya boleh buat balik. Yang terlayak saya simpang gadung tu tadi. Kau dapat lah tadi. Apalah jalan bosan lah balik nak ni kan. Tu yang ambil sikit tu kan. Ayo sah tu lah. Wahal lagi tu dah ceramah kat apa di kabin. Kat kabin ni lah dalam tu kan. Kat Gunung Datuk tu. Dia ceramah dalam tu. Hari ni dah terlapan sikit dah mula huru-hara kan. Kemudian yang kedua yang akan ditanya oleh Allah adalah tentang amanah. La imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Tidak beriman orang yang tidak menjaga amanahnya dan tidak beragama orang tidak melaksanakan janji. Senang. Tu sebab amanah jangan minta banyak. Ada orang tu jawatannya anak, ni anak. Habis segala jawatan dalam kampung tu semua dah pegang. Daripada Nazir, pengusi, imam, Bilal pun dia. Tak adalah, bukan kat sini lah, tempat lain. Habis ketua pengusi khairat pun dia. Sampai ke pengusi ibu tunggal dia. Bayangkan, semua dia ambil. Melainkan dah tak ada orang. Tak ada orang, dia jantan yang tinggal. Semua mampu lah kot. Ya. Kek gambar tak tahu lah. Kek Johor lah tu dengan cerita ibu tunggal paling ramai Johor tu. Kek Pilah tu. Kek Pilah paling ramai ni. Sebenarnya tak tahulah kan. Tak tahulah. Tu yo jantan yang ada dia jadi ketua. Sebab payah borek amanah ni. Nampak ringan tapi borek. Memang borek. Tu sebab kalau kita tengok zaman Nabi kan peristiwa Isra dan Mi'raj kan Nabi jumpa macam-macam peristiwa pelik. Nabi nampak ada seorang perempuan tua bengkok menahan-nahan Nabi. Nabi kata itulah dia dunia kata. Kan? Dunia yang dah makin tua. Bayangkan zaman Nabi makin dah cakap dunia dah tua, tak lama lagi nak kiamat. Kita lebih lagi dokek nak kiamat. Lepas tu nampak seorang perempuan lagi. Kan? Perempuan tua bengkok 3 tu kan. Kan? Nak katakan apa? Orang yang mensia-siakan masa muda Yang paling penting nak kaitkan dengan saya cakap tadi, seorang lelaki yang memikul seberkas kayu kat belakang tu, tak terbawa dia kayu, tambah lagi. Tak terbawa tu, tambah lagi. Macam itulah orang amanah sedia ada pun tak terbawa, nak amanah yang baru. Sibuk berebut jawatan, yang ada pun tak terbawa. Contoh itulah. Ni cerita semua ni, tak kira lah. Kalau politik pun sama. Nak jadi YB so kan, bergaduh nak jadi YB kan, kadang-kadang tak kira lah parti Tapawai ke parti apa ke kan, timnya cakapak ke, tak kira lah. Heran, memang heran. Mana tak heran, 2 minggu waktu kempen tu dia boleh sampai, semua kampung dia boleh sampai. Bila dah pegang jawatan kan, satu kali tak nampak batang hidung tu tampak. Nak pelang raya esok tiba-tiba dah sampai balik semua. Ni cerita betul. Tak kira lah mana parti pun sama yang tak yalah cakap. Ni saya cerita orang Afrika ni, Malaysia okey. Takut ada lah YB dia rasa orang tak. Ni YB Afrika saya cerita. Maknanya apa ni? Tu sebab saya sebut itu masjid. Rakan-rakan asatizah yang lain semua pesan kat saya tu yang saya cakap tu. Buat masjid usah-usah tapi tak pergi baik apa. Cerita-cerita masjid ni tapi tak pergi buat apa. Pengisian masjid ni mustahab. Masjid buat besar-besar. Aircon kipih satu siling tu penuh. Kipih yang besar 50 ribu satu kipih. Tergangkit kan imam tu dia seorang ni semayang kau ramai pun tak.
Laju kipis tu 50,000. Ya. Tapi kita pengisian ni. Pengisian. Ada sebab kita. Ya. Tu makna amanah kita. Jaga. Amanah ni jangan kita pandang yang besar. Kadang-kadang yang paling jahat mulut orang tak ada jawatan paling jahat mulut. Kamu ni cerita semua ni pukul rata ni termasuk yang cakap ni. Tak cakap orang lain lah, diri sendiri. Dia ni tak apa, dia ni tak betul. Orang cakap tak betul tu, dia paling tahu perangai. Itu sebab jangan ngobarkan orang, ukur diri sendiri tu. Dalam kita mengobarkan orang, akhirnya tengok balik rumah tangga sendiri tengok. Apa benda kau jaga? Cerita macam ni. Duit belanja, bini pun tak nak bagi. Cerita macam ni. Lepak kat kedai kopi. Bagi ulasan, satu dunia ulasan bagi. Ya. Pergi haji boleh galak kali pergi haji. Main dam. Perempuan. Tak ada salah, mainlah dam. Kan? Dia sampaikan azan pun tak pergi, apa? Kan? Contoh. Saya dah cek dah, kek gadung tak ada contoh tempat lain ni. Sini kek. Tu sebab kita tu amanah namanya. Amanah, jaga. Kemudian kadang-kadang ialah cerita silaturahim kita mula daripada kecil. Daripada yang kecil baru bawa yang ke besar. Asas diri kita jaga dulu. Diri kita. Di dalam diri kita ni nak jaga. Tu sebab bila orang tanya saya kunci kebahagiaan apa benda ada 5 kunci. Pertama kunci rumah. 2 kunci kereta. 3 kunci pejabat. 4 kunci syurga. 5 kunci spare. Bila saya sebut lah orang. Yalah. Kunci rumah apa maksud kunci rumah? Dalam rumah sistemkan ikut syariat Islam. Itu kunci rumah. Ikut syariat Islam. Bagi nak senang ingat tau. Lepas ni balik, kunci rumah. Tahu dah. Pagi anak pun tak rajut subuh apa benda Kesilapan banyak rumah kita kan. Dia bangun subuh. Bangun subuh. Abah ya subuh. Bini tak subuh. Ataupun laki bini subuh sendiri-sendiri lah. Bang subuh bang, bini dah semayang dulu. Berapa banyak bini melopeh diri dia dulu. Ya. Lepas tu buka je bang, bangun bang subuh, saya dah subuh dah. Apa bodoh subuh jemaah salah. Betul tak? Kalau kat rumah lah, ni kat rumah. Kalau nak senang duduk jom tepi masjid. Awal lagi bangun, pukul 5 dah bangun. Bang, bangun bang, jom subuh. Okey. Semakin rumah lah. Yalah. Abang apa nak ambil duduk. Lepas tu ramai masalah dia yang masalah anak tak ada kajut. Kenapa tak ada kajut anak? Payah sian budak-budak tidur. Apa sian pula? Kalau kita kesian anak, besok anak kita tak kesian kat kita. Kajut anak. Ada orang tanya macam mana kaedah nak kajutkan anak bangun tidur ni? Senang je. Kajut macam rumah terbakar. Bangun api. Mana? Pergi dengan kau. Payah warna. Memang iya pun nak elak nak pergi dengan kau. Tapi budak tu komplain. Kenapa lah bila bangun pagi semayang subuh tak semangat. Semayang subuh tak semangat. Abah tak apa benda baca anak tu komplain. Kenapa lah? Ya abah bila ada kajut bangun tidur langsung tak gosok gigi, tak mandi, kumur je. Terus ambil wuduk tu nak jadi imam. Allahu Akbar. Walau dalil ni dah. Tiba-tiba ada hujung dah kan? Ada. Bangun mandi gosok gigi mau. Ambil wuduk semangat sikit. Semayang sunat 2 rakaat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Orang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Barulah bini tu dalam hati tu, suamiku. Jangan. Adalah semangat sikit. Jadi anak-anak tu pun bila dah kita dah tak ada, so anak ni mau nyobot abah. Marin kan abang dulu masa kecil-kecil abah tak pernah mesti imamkan subuh ke rumah. Ni so adalah yang cakap abah kau macam mana abah dan membuta kau jual. Apa cakap
Lagi baik ajak keluarga semua pergi. Jaga subuh, jaga isyak, insya-Allah selesai masalah. Bukan saya suruh dua betul, tapi biasa dua waktu ni paling susah nak jaga. Dan ramainya orang munafik terdiri pada orang yang meninggalkan dua waktu sembahyang, subuh dengan isyak. Zuhur dengan asar tak masalah, kat luar ada campur orang pergi pejabat dia sembahyang, sebab orang lain semua sembahyang. Di subuh dan isyak. Sedangkan Nabi pun puasa. Nabi kata kalau ikut hati dan dah lama dan pergi bakar, dan nak pergi bakar rumah orang yang tak pergi sembahyang jemaah ni, Nabi kalau ikut Nabi ni. Cuma Nabi tak buat, sebab Nabi tahu kalau Nabi buat kan jadi sunnah. Kalau jadi sunnah dah tak ada kerja lain, nak imam pergi bakar rumah orang. Satu rumah bakar. Dah imam ambil sampai dah rumah dia lah nak bakar. Cuma Nabi suruh sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah tengok macam mana. Tu yang saya semangat datang ni. Sebab saya dipahamkan jemaah subuh ke masjid Gadung ni macam ni lah ramai. Macam tu lah golak, mana tak ada harapan lah tu. Kok cenia kan semangat imam jadi imam. Allahu Akbar. Sebab ramai. Ini subuh tu sedih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Sedih ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi. Lah ada seorang ni kok. Tadi ada seorang sikit paut langsung balik, tak tahan lama mana imam ni. Sikit paut. Contoh. Semangat pagi. Tu imam tu, kalau kategori imam tu dia bukan apa, tu nama imam sabar. Payah nak jumpa imam sabar macam tu. Saya konon kat kampung Sungai Buloh, Jual Lembu, kampung Ramak tu. Macam tu lah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Usah sabar. Apa itu soalnya? Lupa kau. Dalam menunggu tu arah mata peranjat. Tapi sabarlah, tunggu sampai habis. Cuba kalau ramai tak orang dia baca, dia tak ikut orang tu balik. Kan? Sakit kira kadang kita ni bertikai-tikai, kadang dia semayang tidak mau bertikai kan dengan AJK masjid macam peduli kan orang masjid buat AJK masjid buat program peduli kan, kita doa ya. Jangan kita sini-sini orang yang tak datang kan, cuma kita doakan mudah-mudahan terbuka hati makin lama makin ramai datang macam tu ya. Dia orang nak datang tu cuma tak tahu jalan ni. Kerana dia sampai tu yang tadi break tiba-tiba tak makan. Dia nak niat tak tapi dia tengok cara JK tu mandang. Langsung tahu tadi dia singgah. Break tak makan. Ya ada kat perangai masjid ni ada. Di sini kawan. Kau datang tiba-tiba ni nak kenduri ni. Tak ilah ada kawan tu baru sampai. Tak boleh pula dan datang. Ya. Meraihkan saudara kita tu mustahak. Kan? Yang itu sini pula. Kawan tu baru nak datang. Datanglah ramai-ramai. Sebab kau ingat ni masjid ni kan, inilah hati kampung. Masjid ni inilah hati kampung. Sampai masa tak ada orang sembahyang kat masjid ni, habislah kampung. Macam tu lah cerita. Sampai masa kampung tu pun orang dah tak tahu dah. Jaga. Tu sebab bawa, jangan bagi alasan tak dapat pergi masjid dah, jaga cucu, siapa suruh. Kan? Oh ini ada ambilahnya. Ramai orang tengok, yang ramai datang remaja lewat, nampak? Yang remaja lewat, yang muda-muda dah lah boleh kira. Kan? Itulah. Jadi kita hidupkan. Jadi kalau kita tengok tu dari segi kita meraihkan macam baru ni maulud ni. Kita sebab apa? Sebab kita sayang Nabi kita. Maka apa Nabi suruh buat, kita buat.
Kan? Apa Nabi suruh baik, kita baik. Sebab kena ingat, tanda cinta Allah adalah cinta Al-Quran. Tanda cinta Allah adalah cinta Al-Quran. Tanda cinta Allah dan Al-Quran adalah cinta Nabi. Cinta Nabi adalah cinta sunnah. Cara maka cinta sunnah adalah cinta akhirat. Cinta akhirat adalah benci dunia. Dan kalaupun kita mengambil dunia tu hanyalah sekadar untuk bekalan untuk hari akhirat. Maknanya kita tak adalah boleh kelekon. Itu sebab saya banyak sebut dalam maulud baru-baru ni, banyak sebut kalau kita memegang pada apa yang Nabi ajar kita, apa yang Nabi ajar kita, kita akan jaga. Kita akan jaga apa? Kita akan jaga sunnah Nabi ni elok. Kalau kita kata kita sayang Nabi, kita akan hidupkan sunnah. Sebab Nabi sebut, siapa yang meremehkan sunnahku, maka haram syafaatku baginya. Nah, kita nak syafaat Nabi, tapi sunnah Nabi kita tak boleh. Macam mana kita khabar kita sayang Nabi? Sayang Nabi, sayang. Tapi pun tak boleh. Perjuangan Nabi mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Tapi tanya balik diri kita, bahawa tu tak kita mengesakan Allah. Memanglah kalau tanya semua cakap, memanglah Allah Ta'ala tu satu dan tak ada menyekutukan Allah. Memang boleh cakap. Tapi perbuatan kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Apa kau jual? Tengok drama 7 hari mencintaimu. Macam tu kan tajuk bukan? Betul? Mana tengok lah tu. Tu sebab saya cakap, baru-baru ni saya ceramah kat Kelumpur, kat Subang. So tanyalah ada seorang bekas pelakon lama, Rubiah Suparman. Saya tengok macam kona Puan Rubiah, dia tanya apa peranan kita. Peranan kita senang ya. Yang ada TV, sebab keluar adalah seorang kembar tu. Sejumlah berapa juta rakyat Malaysia menyaksikan punya berjayanya drama. Sebab menonton drama tanpa sadar mendadahan betapa perangai buruk mengambilkan masa waktu maghrib kita tengok drama. Makna kalau ikut jumlah tu, masjid mesti penuhnya tu. Kalau dia pergi masjid. Nah, apa peranan? Peranannya senangnya tulis surat, hantar ke kementerian menteri tu, ubah waktu drama ni baik ke 6, baik ke 7. Boleh lah orang tengok. Boleh lah orang tengok drama awal, pergilah masjid lepas tu. Ni waktu bila semayang, time iklan. Iklannya panjang. Allahu Akbar. Dah habis lebih iklan tu. Kan? Nampak? Sunnah Nabi mentauhidkan Allah. Kita tengok Allahu Akbar, Allahu Akbar, tengah basuh motor. Apa reaksi kita? Kita khabar mentauhidkan Allah. Azan ni kita tahu, letakkan masuk, kita bersiap, start motor pergi masjid. Itu mentauhidkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia rem nak bagi koring. Sudah tak pergi masjid pun. Macam mana kita cerita mentauhidkan Allah dengan tahap motor atau lagi mustahak daripada pergi masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gadget. Tengok telefon. Tengok, jap, baca mesej, boleh mesej. Telefon lagi mustahak daripada panggilan nilai. Kena tanya balik tu. Kita tak sadar kadang-kadang benda tu kita buat. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan dah. Macam mana ni bang? Kalau kau jap ni, sampai panjang ni masuk. Makna nombor 2. Tu sebab saya marah baru ni bila ada orang hantar mesej dengan saya. Dia cakap dia menazar Allah Ta'ala. Dia menazar dia nak berhenti mokok. Tak salah yang mokok ni tak saya tak sebut lah. Cuma orang tu cakap dia menazar nak berhenti mokok kalau bini yang bersalin. Kalau bini mengandung tapi anak, dia nak menazar nak berhenti mokok. Tapi bila dia kata, tapi masalahnya bila isterinya dah melahirkan anak, dia tak dapat nak berhenti. Dan dia tidak bercadang untuk berhenti dalam masa terdekat. Ayat masa terdekat. Apa pandangan saudara Syamsul Tepat? Saya khabar kau berjanji. Nazar ni janji. Janji kau janji dengan bini kau tak? Kau janji dengan Allah. Bila kau cakap,
kau tak dapat nak berhenti mokok dalam masa terakik, seolah-olah kau yakin kau umur kau panjang lagi. Umur kau panjang sampai bila? Buat Allah Ta'ala cabut nyawa kau besok dalam keadaan kau menangguhkan nazar kau dengan tahap kau boleh buat tapi kau tak buat. Macam mana nak cakap? Besar dosa. Saya bagi macam tu. Janganlah marah tuan. Tak marah dia. Tabu saya cakap. Orang kita ni terkadang tu lah dia. Masalah dia rasa umur panjang. Dia rasa umur panjang. Itu sebab Nabi kita, dia sayang kita, dia minta umur kita jangan panjang-panjang. Sebab dia sayang kita. Jangan bagi umat aku ni umur panjang. Sebab dia kena umat dia kalau umur panjang, dia akan panjang cita-cita. Malahan Nabi khabar apa? Umat aku ni kalau bagi 2 lambah ameh, nescaya dia akan minta lambah yang ketiga. Tak cukup 2 lambah ameh. Wah, dah banyak dah tu. Memang tak cukup. Hakikat dia macam tu lah. Tak cakap orang dah, termasuk yang bercakap ni. Bagi duit mana pernah puas. Tapi kalau kita nak puas diri kita, satu ingat mati. Ingat mati itulah yang paling baik sekali. Itu sebab Nabi tak minta umur panjang. Sebab cerdik Nabi kita ni boleh minta Allah Ta'ala umurnya panjang, supaya kita ni boleh agak-agak lebih kurang. Kalau panjang pun umur kita, sampai takat mana ya? Dah tua dah, nak nikah dia tu. Contoh kan, tak salah dah kalau dah jodoh, tak salah dah kan. Tak, kadang anak sian abah tak ada orang jaga. Sian abah nak kau cari ganti mak. Tak ada ganti dah, tapi ikut kau lah. Ni ada calon-calon kita orang dah shortlist untuk abah Nombor 1 abah nak. Aduh kau yang nak dengan abah ni. Aduh abah teh. Yang seorang umur 35 tahun. Dia ni janda berhias. Kahwin-kahwin ni laki accident. Yo kau sampai sekarang tak nikah ni. Yang kedua 55 tahun. Dia pencen awal, pencen cikgu. Kalau abah nak, dia mengajar tu makin jadi cikgu disiplin kat sekolah. Kira dia ni senang lah nak bagi abah makan ubek teh. Yang ketiga sebaya dengan abah. Abah nak tak? Penyakit dia pun lebih kurang abah ya, yang sama dengan abah tu tak iyalah. Kan belum bola pergi hospital. Lebih yang mana satu abah nak? Yang 35 ke 55? Ikut kau lah. Tapi kalau boleh biarlah yang 35 tu. Selera tajam dia tu. Kan? Tak ada masalah dah, tapi ingat mati. Biarlah sebelum abah memberikan apa yang terakhir ni, adalah orang bantu abah. Abah bolehlah konsentrate ibadah ni. Wah, tak payah dah tu, tak apa. Koyo kan. Betul lah kan. Ingat mati. Sebab Allah Ta'ala akan memuliakan orang yang mengingati mati ini dengan 3 hal. Orang yang ingat mati, Allah Ta'ala akan muliakan dia dengan 3 hal. Apa dia? Yang pertama, dia tidak akan melengah-lengahkan taubatnya. Sebab dia ingat mati. Bila-bila boleh mati. Tak kejap boleh mati. Ya Allah, ampunlah dosa aku. Ya Allah, aku banyak dosa. Ya Allah, tahu taubat dia. Sebab dia tahu bila-bila boleh mati. Siapa berani cakap dia hidup besok? Besok hidup ni, berani tak cakap? Malam ni sampai tengah malam ni, berani tak cakap? Pun tak berani tak. Keluar tak perasan lubang, bab tertangkup. Bab langsung mati. Tahu kan? Mana tahu? Lepas tu mulalah keluar teori-teori kat kampung ni. Tuan Leha meninggal. Bukan Leha sini tau, tempat lain. Leha meninggal. Allah, patutlah malam tadi masa dengar ceramah tu dia diam. Ya, tak lah keluar cerita kan. Keluarlah teori-teori tu, memandai-mandai kan. Pertama, dia tidak akan melengah-lengahkan taubatnya. Kedua, dia akan bersyukur dengan apa yang dia ada. Dan yang ketiga, dia akan rajin beribadah kepada Allah. Ya. Tadi tak habis cerita yang 3 yang memulung, tak habis cerita. Panjang ceramah malam ni. Tak apa, sampai ke apa ni? Ikut syukur lah ya. Ikut syukur je lah. Lama pun tak apa. Kejap ni dah luwih kaki tu, saya tahu lah tu. Dia memulanya okey ni kan. Kejap ni dah mula bertumbuk macam tu. Bolak tumbuk. Kalau makan kuih, tumbuk betul tu.
tu suruh berhenti tu. Kan ditanya oleh Allah Ta'ala tadi, pertama nikmat, kedua amanah kan. Yang ketiga yang akan ditanya oleh Allah adalah silaturahim. Silaturahim. Tergantung amalan anak Nabi Adam sekiranya dia memutuskan silaturahim. Jangan sama sekali memutus silaturahim. Orang kita selalu sebut macam mana? Dia merangkak jumpa dengan akhirat, sok minta maaf dengan dia. Wah, ada yang cakap tu kan. Orang kita kan biasa sebut macam tu, kecuali gadung lah, topik lain ni. Yang sebut tu baik kau betul beli apa kau sebut tu. Sebab kita bila sebut macam tu memang tunai ni risau. Dan besok nak masuk syurga, katalah kita ni dah seksa lah, apa dah selesai lah hisap kita ni. Okeylah, bolehlah masuk syurga. Nanti dulu, kenapa? Dia pernah sebut marin, biar orang tu sampai mengangkat datang minta maaf dengan dia. Ya kan? Jadi kau tak boleh masuk, kau tunggu sebenarnya. Kawan tu kena seksa lah, lama tadi. Tunggu dah. Mana nak? Jadi, tu sebab sebaik-baik perbuatan dalam berselisih faham adalah meminta maaf dan memaafkan orang. Dua-dua susah. Minta maaf susah, memaafkan orang pun susah. Sebab itulah semulia-mulia perbuatan. Tak kira siapa betul, siapa salah, minta maaf tak ada syarat. Ingat. Jangan sekali-kali mutus silaturahim. Tergantung amalan. Amalan naik hol. Tak boleh naik lah. Kenapa? Dia mutus silaturahim. Sabar. Tahan. Apa guna semayang tak tinggal? Apa guna mengaji khatam Quran banyak kali? Apa guna pergi haji banyak kali tapi memutuskan silaturahim? Tak ada guna. Tu sebab tahap persaudaraan dalam Islam ni ada dua. Satu nama ithar. Ithar ni biarlah kita susah, yang penting orang lain senang. Memang susah tu. Makna kita susah, orang lain senang. Kau boleh buat lah. Contohlah, kalau orang datang rumah kita, Assalamualaikum, nampak rumah kita ada 6 kereta, macam Yuska lah. Agak-agak kereta nombor 1 ke kereta nombor 6 bagi pinjam. Tolonglah, bini dia nak bersalin, nak pinjam kereta. Agak-agak lah, kereta nombor 1 ke kereta nombor 6. Kereta nombor 6 Kereta nombor 6 tu kereta Proton Saga yang Dr. Mahathir rasmi kat Jabatan Pulau Pinang ni. Rosah lama kereta tu. Ni kau pakai lah kereta ni tapi ada pantang ni lah. Ada pantang lah kau. Apa pantang? Yang pertama, kau nak masuk gear 1 tu kau goyang sih. Kau yang gap tu gear 1 tu payah pula. Tak apalah, boleh lah. Yang kedua, ni mustahak. Apa dah? Break tak makan ni tapi insya-Allah langsung tak jadi pinjam. Memang tu kita kalau bagi pinjam, kita takkan bagi pinjam benda yang paling kita suka. Kita bagi benda tolong pun tak sampai tahap menyusahkan orang. Tak sampai tahap menyusahkan diri kita. Yang mana setakat yang boleh kita bagilah. Pinjam duit boleh? Tak ada RM5 wah, duit ada dalam 50 juta. RM50 bagi kerakut. Bagi. Mak kan? Tak apik dah kita nak nolong orang dah. Waktu payah. Tapi itu sebab ada tahap yang kedua. Tadi ithar tu payah. Tapi ada satu lagi tahap, namanya salamatus sadri, berlapang dada. Tahap yang kedua. Tahap berlapang dada ni adalah makna senang hati lah, tak payah nak sakit hati dengan orang. Salamatus sadri. Bab berlapang dada ni jangan cerita ke kawan. Jangan cerita jiran, dengan adik-beradik pun payah. Bergaduh hari malam meninggal abah tu, bergaduh. Kau lah, apa ni motor ni Alung ambil, apa pula Alung pula, angah selalu pakai. Tak ada angah pakai, Alung sampai datang alam. Macam ni lah kita bagi dua. Macam mana lah motor nak bagi dua, Alung ambil tayar kan nombor plate dan so kena sekelet baloi kan. Berlapang dada ni payah. Salamatus sadri. Apa benda kadang kita bergaduh untuk benda tak ada apa-apa. Bergaduh sebab 50,000. Banyak benar ke 50,000? Putus saudara sebab dek 50,000 tak banyak pun. Tapi nilai yang kita korbankan sebab dek duit yang tak seberapa. Tu sebab Iskandar Zulkarnain, seorang raja yang beragama Islam, yang beriman dan bertakwa kepada Allah.
Semua tahu lah kan. Orang putih sebut Alexander the Great. Sekalian khabar kalau Dan mati dia tak cakap macam tu lah. Ada bunyi orang gadung nak cakap kan. Kalaulah aku mati, jangan. Kalau Dan mati pertama jenazah Dan tu bagi doktor-doktor yang hebat-hebat, tabib yang handal-handal bawa. Satu. Yang kedua, waktu perjalanan bawa ke usung jenazah Dan tu, taburkan segala harta kekayaan aku ke jalan tu, taburkan sampailah ke kubur ni. Dan yang ketiga, kau keluarkan tangan aku tu biar terkulai keluar, biar orang nampak tangan aku tu. Maka salah seorang jeneral angkatan tentera dia tanya, apa tujuan kau buat macam tu? Pertama, aku nak tunjuk ke orang, biar tabib, doktor yang ngangkit usung jenazah aku, nak tunjuk ke satu dunia, yang hebat mana pun doktor, hebat mana pun tabib tu, dia takkan dapat menghalang kematian. Satu. Yang kedua, aku suruh taburkan harta kekayaan aku, sebab bila tabur mesti akan ada orang lain ambil. Tanpa mampu kau buat apa-apa, sebab rata bono tak bawa masuk dalam kubur. Kau tak boleh buat apa pun, tak boleh, jangan ambil, tak boleh buat. Dan yang ketiga, tangan aku tu aku suruh kulaikan keluar, biar orang nampak macam mana kita lahir dulu tangan kosong, balik menghadap Allah pun tangan kita kosong, tak ada apa-apa. Masa tu tukar layu dah tak terdaya, sebab kita dah hilang satu sumber yang paling utama, paling mustahak, yang dah pun kita tak ada lagi. Apa sumber tu? Masa. Masa dah time. Masa dah habis. Tu masa dah time. Dah azan dah pun. Masa dah habis. Makin masa ada masa kau buat apa? Tu sebab bila orang tanya dengan Ibrahim Adham, wahai Ibrahim Adham, aku tak boleh nak tinggal maksiat. Jadi macam mana caranya? Boleh tak? Ibrahim Adham kata boleh. Kalau kau boleh jawab 5 soalan ni, kau buatlah maksiat. Apa soalan ni? Yang pertama, kau cari tompek yang mana Allah Ta'ala tak nampak kau. Cari. Mana datang ni? Semua tompek Allah Ta'ala nampak. Soalan kedua, kau jangan makan rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Makan rezeki lain. Pun tak ada. Semua rezeki Allah. Yang ketiga, kau jangan duduk ke muka bumi Allah, cari muka bumi lain. Ada? Tak ada. Ada satu tanah berbuka kat Rambau, tak tahu siapa punya. Boleh pergi situ. Tak ada, itu pun Allah Ta'ala punya. Yang keempat, tak kalau malaikat maut datang nak cabut nyawa kau, kau tangguhkan. Wahai manusia, aku ingin cabut nyawa kau. Semialah. Dan sibuk ni. Kau datang dalam minggu depan, boleh tak? Kau boleh. Itulah time mati. Dan yang kelima, tak kalau malaikat nak masukkan kau ke dalam neraka, kau tangguhkan. Bagilah dan hidup dulu, dia nak ibadah dulu, lepas tu kau tentulah. Jangankan 5, 1 daripada 5 tu pun kita tak payah nak jawab soalan tu. Faham? Itu sebab bila kita cerita pasal takwa, kan? Orang tanya apa maksud takwa? Takwa ni takut kepada Allah. Tak betul, tak tepat tu. Sebab Nabi sebut dalam khutbah wida Nabi. Saya nak bawa agak dalam malam ni, saya nak bawa agak khutbah wida Nabi tu. Saya nak pesan, nak baca kan semua dengar. Khutbah terakhir Nabi. Biar kalau yang pernah dengar tak apa, kita refresh balik. Nabi pesan yang membezakan. Sesungguhnya Muslim dengan Muslim yang lain itu bersaudara. Tak ada beza antara satu dengan yang lain. Yang membezakan hanyalah takwa dan amal soleh. Nabi sebut. Takwa ni apa? Takwa ni dia rasa Allah Ta'ala ada di mana-mana. Takwa ni mana agak dia pergi Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala nampak. Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala tak suka ni. Allah Ta'ala benci orang macam ni. Kita letak dari kita Allah, 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 Allah. Tu sebab kita disuruh zikir banyak kali. Supaya ingat Allah. Orang lelaki kadang dia ingat kat tu, ingat Allah dalam masa dia terperanjat nampak perempuan dia ingat. Subhanallah, dia kan? Itu dah pek sekatul, kan? Maknanya ingat ke Allah Ta'ala banyak-banyak. Itulah tanda takwa. Abu Laid beritahu, dia kata ada 7 benda yang kita kena jaga. 7 benda.
Yang pertama, jaga lisan kita, mulut kita ni elok-elok. Jaga lisan, cakap benda-benda baik. Nabi tak cakap benda tak baik, Nabi tak menipu, dan Nabi tak fitnah orang. Itulah yang menjatuhkan masyarakat kita banyak. Silaturahim nak jaga, mulut nak kena jaga tu. Bercakap ikut suka. Kadang-kadang bila disampai-sampai benda yang tak tentu pakar tu jadi lain. Seorang hamba Allah ni, dia masuk hospital. Dah okey dah, hari terakhir tu dia kena pergi pindah, dia dihantar pergi HUKM Lumpur untuk buat pemeriksaan akhir, untuk sahkan tu ubat apa yang patut diambil. Kira dia dah sihat dah. Yang seorang baru sampai ke hospital. Haji Ali namanya. Haji Ali bukan nama sebenar. Haji Ali sampai mana? Oh, dia pergi HUKM. Oh, dia tak ada lah. Tak ada. Okay. Dia pun start motor balik. Balik pula tersompak dengan Haji Ahmad. Bukan nama sebenar. Haji Ahmad selisih motor. Tanya, mana? Dia tunjuk macam tu. Dia ingat dah meninggal. Dia ingat dah meninggal. Dia pusing motor. Dia sebagai orang yang terawal tahu, dia rasa nak jadi orang pertama beritahu ke orang. Bawa pada sup sampai ke rumah. Dah panggil orang, dah siapkan apa semua. Habis dijaju. Yang kawan ni tadi dah meninggal. Pono dah siap pasang kemah lah. Datang orang siap. Yang bini pun tak tahu pun tu. Kawan tu tak buat telefon. Ya Allah, semalam elok dah, kata. Meninggal dah meninggal. Tadi siapa cakap? Haji Ali cakap. Haji Ali tak cakap. Haji Ali dah tak ada. Dia kata pergi hospital tu maksudnya. Sudah sampai kereta daripada HUKM tu. Zam turun togak elok. 3 orang yang lain yang meninggal. Haji Ali. Yalah kan. Bawa cerita, cuba semak dulu, fatabayyanu, selidik dulu, jangan main dongah you cerita-cerita orang ni. Menyampai-nyampai cerita kan jadi lain. Kan? Macam cerita apa Ibrahim Pendek dengan Samsudin, ingat tak? Yang dia 12 biji 2 biji 12 jam. 12 jam 2 biji, 12 jam 2 biji, 12 jam 2 biji, 12 jam 2 biji. Berlagu buta kau marah orang tu. Langsung 2 jam 12 biji, 2 jam 12 biji, 2 jam 12 biji. Bawa malu Ibrahim Pendek makan ubek macam tu. Kan? Betul tak? Tak ceklah balik semula kau dekat terupuk. Kan? Doalah. Pertama lisan. Sebut benda yang elok, tutur kata kita jaga baik-baik. Abu Laid kata. Yang kedua, hati. Hati sangka baik. Hati sangka baik. Sangka baik, jangan sangka buruk dengan orang, tak elok. Nabi tak pernah sangka buruk. Malahan Nabi kan tak pernah nak balik-balik dengan orang. Nabi tak ajar. Itu yang Nabi kata, 3 alamat orang mukmin, 3 tanda orang beriman. Yang pertama, taat pada Allah. Kedua, jauhkan yang haram. Dan yang ketiga, berbuat baik pada orang yang buat jahat pada kita. Nabi dah ajar. Yang ketiga tu payah. Tapi Nabi dah tunjukkan, Nabi dah buat. Nabi waktu mula-mula menyebarkan Islam, Nabi sujud ya. Bini Abu Jahal dengan bini Abu Lahab ambil isi perut unta, letak kat tongkok Nabi yang tengah sujud. Tapi Nabi balik, orang hajar siapa buat? Nabi tak buat macam tu. Nabi dah bangun, Nabi semayang macam biasa, dah habis. Nabi tak ada habis marah tu. Sebab di kalangan orang-orang penduduk Makkah masa tu, anggap Nabi ni anak yatim. Dia anggap Nabi ni macam anak dia orang sendiri. Sebab dia baik Nabi. Itu sebab kalau anak-anak yatim, kita nak bagi semangat ke anak yatim, jangan menangis. Dek, sabarlah dek. Allah lebih sayangkan mak abah kau dek. Budak tu dah elok semangat, kita cakap macam tu langsung leweh budak tu. Bagi semangat ke anak-anak yatim ni, cakap dia, dek kau ni bertuah. Kenapa lah cik? Sebab Allah Ta'ala bagi kau peluang jadi macam Nabi. Nabi pun anak yatim. Nabi boleh berjaya walaupun anak yatim. Maka kau anak yatim pun boleh berjaya macam Nabi. Macam tu lah cakap. Semangat. Nopeh tu nak mengarung-ngarung lah kat belakang. Gitu. Memang sedih.
Masa itu saya ceramah, masa sempena apa? Jamuan raya meraihkan anak yatim, 60 orang anak yatim. 2 tahun, budak tu antara 2 hingga 5 tahun budak tu. Kecil ni budak kan. Saya tengok sian, memang sian. Saya duduk gambar dengan dia orang. Saya duduk satu meja dengan dia orang kan. Kek Kuala kat Menara Ambeng. Bukan Ambeng. Ayolah Ambeng. Saya fikir Ambeng masa tu. Masa tu duduk kan, jamuan raya. Kuih apa kan, kuih lengkong yang cendol. Apa mana kuih tu? Lengkong cendol tu. Tak reti saya nyambut dah apa kuih Lepas tu ada kuih biru-biru merah kuih Dik, masa tu tengah bucap lah kat depan. Okey dik karipap tak ada, dia tanya. Karipap tanya tak ada dik, karipapnya yang seorang nak cakap bila nak makan dia budak cakap. Saya golak, saya tengok anak-anak dia, ya Allah, memang comel-comel budak tu. Bila kopiah terkeluar rambut dia sikit juga. Anak yatim. Nabi sayang, paling sayang anak yatim, paling sayang Nabi kat orang miskin. Itu sebab kita pandang miskin jangan hina. Jangan sekali-kali cakap dia bukan apa, Adam dulu pun susah. Dia orang ni semua pemalih sebenarnya. Jangan menuduh orang. Peluang tak sama, kena ingat. Ada orang tak minta dia jadi miskin, kena ingat. Dia bukan tak ikhtiar, tapi hidup dia susah. Kek Seremban tu, siapa sangkut kat Seremban? Ada seorang budak pergi sekolah kek Senawang. Ni cerita 2 tahun lepas, 3 tahun lepas. Dia pergi sekolah kan. Kita tak sangka kek bandar Seremban ni ada orang macam tu. Dia ni, budak ni antara pandai dengan dia galus, antara gagal dengan lulus. Tu galus tu. Maknanya tak adalah pandai benar, tak adalah tahu benar, dia tengah-tengah. Tapi dia ni rajin. Kalau suruh buat homework, buat kerja rumah memang dia buat. Betul salah tu kerja, tapi dia buat, dia rajin. Setiap kali terima bantuan memang dia dapat bantuan. Satu hari tu kan ada hari satu murid satu sukan tu. Satu murid satu sukan tu. Dia cakap dengan cikgu, boleh tak saya nak pergi minta izin keluar sekejap, saya nak ambil adik saya sebab pengasuh dia tak ada siapa pengasuh nak jaga. Pengasuh nak balik kampung. Boleh pergi ambil. Budak tu tingkatan 2 tau. Budak tu tingkatan 2 masa tu. Dia dukung adik kat belakang, adik umur 2 tahun dia dukung bawa sampai kat kantin. Kantin dia dudukkan adik dia suapkan adik makan nasi lemak sesaja, timun tak ada, sambal pun tak ada. Dia suap adik beria makan. Dia suap adik suap. Lepas tu cikgu bagi duit. Nah, ambil lah RM2. Belilah sambal. Tak apa cikgu, tak apa. Ni cukup. Tak apalah kamu makan. Tak apa cikgu, saya dah kenyang dah. Macam ni budak ni. Tak harap dia duit cikgu tu. Lepas tu tanya cikgu seorang ni. Cikgu dah melulung. Cerita tak dapat cerita. Sebab cikgu sedih. Sebab cikgu tahu cerita. Cerita apa? Ayah HOKU. Ayah HOKU. Tempang ayah Ayah kerja dekat car wash. Omak yang mana? Omak yang meninggal dunia waktu melahirkan adik ni. Tapi dia ni, adik ni, yang budak lelaki yang tingkatan 2 ni, tak pernah miss daripada lahir sampailah budak tu umur 2 tahun, tak pernah miss. Setiap kali check up kat pergi klinik tu, dia dukung adik macam tu lah bawa pergi klinik. Dia sendiri bawa adik. Tanya balik anak kita yang tingkatan 2, boleh tak buat macam tu kat adik? Belum tentu lah tu. Tu sebab saya cakap, ingat orang susah. Nampak orang miskin, jangan kau dakut. Jangan cakap kau ni macam-macam cerita kau lah, ni tahiyah tak tidak lah, kau ni susah Kalau macam nak bagi, tak nak bagi diam tontok. Jangan tambah dosa. Pergi kat bank cucuk duit, dah siap dia pegang tabung. Nak bagi, tak nak bagi jalan. Tanya macam-macam, kau pada mana ni? Pada Kedah. Buat apa ni? Buat pondok. Pondok mana ni? Madrasah ni. Siapa ni? Berapa ramai kultif ni? Ada surat tak? Ni surat dia. Siapa saya ni? Tengok. Betul ke saya ni? Tipu ke tak ni? Berapa ramai datang? Kat mana? Cikgu kau mana ni? Siapa kau punya ketua ni? Tanya. Okey, Assalamualaikum. Jalan. 1 sen pun tak bagi. Kurang ajar betul. Apa salah Nah, dik, ni RM5 masuk dalam tabung. Pam. Nah, RM5 kau ambil pergi minum. Dah tak tahu mana orang, kau dah berdiri sini. Memang betul budak tu tak minum benda tadi. Kata dia cakap, kau buat apa kau bagi? Menipu tu senang ya. Menipu tu antara dia dengan Allah Ta'ala. Dan bagi mudah-mudahan Allah Ta'ala balik tu ya. Tu sebab jangan kita ni kan, hati ni, hati. Kalau hati kita tak terasa sedih tengok orang susah, ada masalah. Hati kita tak rasa sedih tengok orang yang apa,
ada azab kan, masalah. Tengok kat Rohingya tu. Kita dengar Rohingya, ada yang dengar-dengar tapi tak tahu Rohingya tu macam mana tahu. Saya tengok gambar-gambar tu tak tergamak tengok. Ya Allah Akbar. Disusun ni anak-anak bosahnya adik ni. Menyerap budak tu macam mana? Menyerap tangan macam mana? Kiri kanan. Kiri kanan tangan. Seorang lelaki naik motor, dia gelek tangan budak-budak. Dia ada seorang budak tu muka bukan sumbing ni dah. Macam ni garis biasanya. Kono sabit dengan parang. Orang tu dibakar, duduk melinting-linting, dibakar macam tu je. Itu yang saya sebut itu. So tarik balik anugerah Nobel keamanan Aung San Suu Kyi tu, tak ada guna dia dapat Nobel keamanan. Tu sebab hati kita ni, nilai ihsan kita menyumbang kat orang. Tu sebab malam ni kan, alhamdulillah, syukur walaupun sekocik-kocik sumbangan, jangan kita sebut, jangan kita kata apa yang orang sumbang. Dan tak dapat bagi banyak dah, dan dapat bagi gulai rusuk untuk lauk penceramah. Contohlah dia tak ada apa benda dia nak sumbang, duit tak bagi, kau dah berkebetulan ada lah daging rusuk kat rumah, dia pun gulai. Dengan ada gambar gulai lemak cili api kuning. Dia pun masak ni untuk penceramah tu. Yang seorang lah, saya tak ada bondo nak bagi anak dara saya, ada seorang kat rumah tu lagi melampau tu. Contoh lah kan, pada-pada lah. Sumbang apa? Saya boleh bagi ni ayah, saya boleh bagi ni, saya boleh bagi ni ayah, boleh bagi kuih lapis satu loyang tu. Bagi. Saya bagi duit tak banyak dah, boleh bagi 500 je. Bagi duit. Tu macam tu sahabat-sahabat saya berniaga kat luar tu. Tu sahabat saya bukan saya tengok. T-shirt tu mana yang terjual, saya cakap mana yang terjual tu bagi RM5 dekat masjid. Yang mana topek orang beli tu saya cakap. Macam tu saya kata. Sumbangan syarat tuan-tuan, minyak wangi ko apa ko, T-shirt ko, CD ko, kata. Saya tak ada ambil apa pun, tak apa nak bagilah kat apa saya kata. Dia rajin ikut saya, mana saya pergi dia ada. Aku dia orang kat mana topek dia jual tu, kat situ bagi sumbangan. Ikut mana yang kita boleh bagi. Itu yang saya bawa cerita yang pengayuh beca tu ke Indonesia tu. Ada yang tengok dalam YouTube kan, dengar dalam YouTube kan. Saya beritahu lah siapa tak nak dengar tu. Dia naik beca, dia tak tahu nak sedekah macam mana. Dia pilih hari Jumaat, dia akan bawa beca tu tanpa ambil bayaran, dengan niat sedekah. Hari tu dia sedekah. Entah macam mana salah seorang yang naik beca tu, ada seorang perempuan kaya naik. Bila perempuan tu naik, dia kata, lepas tu bila dia bayar, tak apa, saya sedekah. Perempuan ni rasa terhina, dia rasa macam orang ni Nindi tak nak duit dia kok. Kan? Kali kedua tu dia tak percaya, dia tahan sekali lagi. Kali ni dia suruh pergi lagi jauh daripada tempat yang biasa pergi. Suruh ujung tu suruh pergi. Biar jauh tu lah. Mengengkeh buat. Sampai ujung tu. Berapa bayaran? Hari Jumaat ke dia baik kan? Tak apa, saya sedekah. Memang hari Jumaat saya tak ambil bayaran. Tu peranjat perempuan ni. Lepas tu perempuan tu kali ketiga tu dia kata, dia naik lagi sekali lagi, dia naik beca tu, bawa aku pergi ke rumah kau macam. Sampai ke rumah, dia tengok rumah biasa, ya uzu rumah. Bini seorang dengan anak 2 orang. Lepas tu menangis dia, barulah dia faham, dia percaya. Dia kata, kau yang susah macam ni pun kau boleh ada hati nak sedekah. Aku yang kaya ni pun tak nak sedekah. Boleh tak kau bagi peluang untuk aku bersedekah? Boleh tak kau bantu aku? Bantu macam mana? Boleh tak? Boleh kata. Lalu dia pun sedekah, dia sponsor keluarga ni semua dengan dia pergi Mekah semua. Dia yang buat beca ni tak nak sangka benda tu Allah Ta'ala bagi kat dia. Tu sebab orang bersedekah tak pernah kurang duit jangan risau. Bagi dah, jangan risau. Terutama orang pergi umrah, pergi haji. Kumpul duit nak moyang payah kan. Tapi bila kumpul pergi balik tak habis dah, ada rezeki nak pergi lagi. InsyaAllah tak berkurang duit kita, jangan risau. Tu yang baru ni yang kau dah tipu tu. 3,999, 4,000 lah. Jangan risau-risau. Tu semua Allah Ta'ala dah tulis dah tu. Belum masuk kita sampai tipu kat orang, tak apalah. Kumpul dia sebelah. Niat dah ada, benda baik insya-Allah Allah Ta'ala akan balik. Mungkin ada yang lebih baik Allah Ta'ala nak bagi. Daripada orang yang ada seorang tu pula lagi lah, kerana sampai sana lepas tu tak ada nak tiket balik. Visa pun dah habis. Jadi pelarian ni ke tempat orang.
Duta pun tak boleh campur. Tak, maaf, tak boleh. Tu pandai-pandai lah travel uruskan. Kau yang bawa, kau bawa lah dia balik. Lagi macam-macam. Tu sebab kita kena hati kita. Tu kedua, bab hati. Ketiga, pandangan mata kita, jaga pandangan kita. Tengok benda-benda yang elok. KTV tu ada TV-TV yang elok. Kenapa pergi tokan channel yang tak elok? Marin boleh lah. Marin pun tokan kan channel kena tokan butang. Tokan satu tersumbul dua. Tokan dua tersumbul tiga. Tap. Itu belum cerita yang dulu yang pusing je lah. Tap. Yang ada tirai TV tu. Ada pintu keram. Lepas tu jadi aquarium kan. Ramai yang buat aquarium pandai lah kan. TV1 Forum Halal Perdana Islam. Yang TV3 Al-Kuliah. TV9 Tanyalah Ustaz. Astro Oasis 24 jam Rancangan Agama. TV Al-Hijrah pun sama. Terutama hari Khamis tengah malam. Contoh, saya pun tak tengok. Salah kan, tak ada masuk. Kan, tak kisahlah. Tapi maknanya kita ada pilihan. Kenapa tangan pergi tengok cerita Korea? Skirt itu santak sampai ke bawah. Kan, astagfirullah, tengok ya. Tengok Hindustan paling tak tahan ke. Nah, ditarik kawan tu dia selak lah. Sari tu dia tarik, tutup dia balik. Aduh, baru nak tengok kan. Tu jadi korang. Banyak cerita yang elok. Kenapa tengok? Jaga pandangan kita. Jangan tengok benda-benda yang tak elok. Yang kompak, jaga parut. Parut kita jangan menelan benda-benda yang tak halal. Sebab kalau kita menelan benda-benda haram, malaikat di langit dan di bumi akan menyumpah kita, melaknat kita, selagi mana benda haram tu ada dalam perut itu. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan perut itu ada benda haram, maka dia akan jadi bahan bakar untuk api neraka, Nabi sebut. Sebab Nabi suruh kita carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Mak ayah kita makin susah, tapi dek benda halal, ubi kayu, sayur bening kalau Jawa tu kan. Lauk cuk paku, cukup. Insau gomok anak. Hari ni bagi anak makan kelok konflik, mana konyang. Makan spaghetti nak mampus. Kan, tak ada orang kita macam mana pun tetap nak nasi kan. Itu lagi kan. Tapi yang halal cukup. Yang haram tu risau, memang tak cukup-cukup. Nak lagi. Itu yang golap mata tu. Kemudian jaga tangan, perbuatan kita. Buat benda-benda baik. Datang masjid, AJK masjid buat program tu, susun lah. Tengok tak jadual kan. Ceramah 30 bulan 12. Nanti ada jadual tu, nampak 23 bulan apa, 24 bulan sampai tahun baru, malam tahun baru, ambang tahun baru, ada baca Yasin tu. Kita akan buat sambutan tahun baru di dataran Masjid Gadung tu. Semua kira countdown, kita akan buat semua tu peranjat. Ada countdown. 10, 9, budak-budak dah kumpul ni. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, boom. Langsung bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan dah. Baru waktu malam tahun baru raikan dengan azan, ingat Allah. Dan dua meracun apa? Membazir. Mu lawak sama tu tua tu. Lawak tak ada kerja. Bukan terus sinilah tempat lain. Tahan ni keluar tengah-tengah tengok. Lawak mengapi dia kan. Kemudian langkah. Yang keenam, langkah kaki kita, langkahlah ke tempat yang baik. Sebab bila kita cerita pasal ingat mati tadi kan, yang pertama dia tidak akan melengahkan taubat dia. Kedua, dia akan syukur dengan apa yang dia ada. Dan yang ketiga, dia akan rajin beribadah kepada Allah.
Pergilah, langkah kaki kita ke mana? Pergi ibadah. Pergi masjid, semayang, balik tak masjid. Dah tua ni, tu dia. Mudah-mudahan meninggal kita ke rumah. Oh, dia meninggal ke rumah. Masa tu dia baru balik tak masjid. Elok cerita itu. Ada harapan. Dia ke mana? Dia meninggal baru dah siap-siap nak pergi masjid. Meninggal tengah siap nak pergi masjid. Dia meninggal dalam perjalanan pergi masjid, sakit dada dekat motor itu. Lepas tu dia berhenti, suruh abah. Ya kau? Ya Allah. Dalam perjalanan masjid, pahala perjalanan pergi masjid. Meninggal tengah semayang. La ilaha illallah. Macam kek bangi kan. Tengah semayang duduk kan. Meninggal. La ilaha illallah. Tengah semayang meninggal. Tak ada siapa sangka. Ya Allah. Sebulan tak bila. Ya Allah, untunglah kau senang. Bukan nama sebenar. Laki kau meninggal tengah semayang senang. Ya. Itulah baik waktu arwah ni tak pek ngabar dah. Alhamdulillah lah dia meninggal macam tu. Baik waktu arwah ni tak tahulah mana nak cik ganti ni. Contohlah. Tak ada lah. Makna dia tu meninggal time tu macam tu lah. Cerita elok-elok keluar. Betul tak? Ni meninggal tengah karaoke, koreh pegang mikrofon. Hati mati. Sebulan tak bercerita meninggal tengah pegang mikrofon. Apalah karaoke apa pula ni totolan kau mikrofon tu. Yang keluar cerita tak elok dia main-main dekat orang. Hino mati macam tu. Mana nak mati tengah menyanyi ke mati tengah sujud? Tengah lah. Tahu tak apa. Tengah sujud. Semua pilih tengah sujud. Tapi jangan imam. Bayang kalau imam tengah sujud meninggal. Allahumma dah monong belakang lama lah sujud. Seorang macam ni abang tahu dia. Allah lama Yang seorang tu siap tinjau. Belum liwit tengah. Sudah dia dah tak tahan, dia pun cakap dengan sebelah. Wih, apa? Lama sujud dia. Wih, dalam semayang tak boleh cakap dia. Yang orang sebelah tu nasib baik dan tak cakap dia. Wih, dah batal semayang kita, wih, banyak kita burak Dia pun bangun. Itulah usik imam dah rabah lah, imam meninggal tengah sujud. Kan? Ya. So ikut Nabi kita. Nabi suruh kita baik satu dengan lain. Sebab cerita pasal silaturahim, Nabi pernah sekali, Nabi nampak ada satu sahabat, sebelah sahabat duduk. Nabi datang. Nabi kata kat kumpulan sahabat yang tengah duduk tu, barang siapa yang memutuskan silaturahim, sila tinggalkan majlis ini. Bangun seorang pemuda, tawi pergi. Sebab dia tahu Nabi tuju kat dia. Dia bangun, dia tawi cari makcik Pasal kemarin dia pernah putus hubungan dengan mak saudara tu. Dia minta maaf apa semua. Lepas tu dia datang jumpa Nabi balik. Ya Rasulullah, aku dah pun minta maaf, dah berbaik dengan makcik aku. Nabi kata bukan apa, kerana sesungguhnya orang yang memutuskan silaturahim tu, bala tu bukan turun kat kau ya, kat seluruh kaum tu dapat. Itu sebab bila kita berpecah belah dalam masyarakat kita, yakin dan percaya, kawasan itu bukan kat kita ya, tapi seluruh masyarakat Islam dalam tempat itu. Ya nak bayangkanlah contoh dalam kampung lah. Ketua kampung contohnya tak baik dengan pengurusi KRT. Contoh. Contoh. Dia ni ada kawan dia ni ada kawan Kita yang tak ada apa-apa ni pun terbabit. Nak jumpa dia kan, khabar takut dia ni marah. Jumpa dia sudah langsung tak jumpa dua-dua. Sudah baik hal sendiri. Jadi apa nak jadi dengan kampung tu? Semua baik hal sendiri. Apa jadi? Mana? Itu yang kita tak nak. Jaga hubungan. Silaturahim ni jaga. Nabi suruh mentauhidkan Allah. Kemudian Nabi suruh ikut ajaran Nabi. Ikut ajaran Nabi, jangan kita pusing-pusing kan. Kemudian Nabi suruh selawat banyak. Selawat banyak pada Nabi. Sebab Nabi sebut inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aksarhum alayya salatan. Orang paling baik di sisiku adalah orang paling banyak selawat kepada aku. Nabi suruh benci orang yang Nabi tak suka. Bencilah orang Nabi suka. Siapa yang Nabi tak suka? Nabi tak suka orang yang menyekutukan Allah. Nabi tak suka orang yang tak ikut syariat Islam.
Tapi siapa yang Nabi sayang pun kita kena sayang. Siapa Nabi sayang? Nabi sayangkan isteri, Nabi sayangkan sahabat-sahabat, Nabi sayangkan keluarga, dan Nabi sayang seluruh umat Islam yang berpegang teguh dengan ajaran Islam. Nabi sayang. Jadi kalau kita tak suka dengan orang, sedangkan orang itu berpegang teguh dengan ajaran Islam, maka siap-siaplah kita tak jadi sebahagian daripada orang yang dikatakan mengikut Nabi. Imam Syafi'i kata, inilah zaman yang mana orang boleh tak suka dengan orang walaupun dia tak kenal orang. Macam mana kau boleh tak suka dengan orang dengan tahap kau tak kenal dia? Dan kenapa dia menyampah tengok dia? Kenapa lah? Dia pernah cakap dengan kau apa? Tak ada orang, tak ada tengok dia nyampah. La ilaha illallah. Dia tak tahu yang dia bercakap tu 10 orang pergi nyampah dengan dia. Itu sebab bila ada orang baru sampai ke kampung kita, poi togo, mekum, sihat. Tang mananya? Oh, baru pindah cik daripada Melaka. Oh ya ke? Ni tanah siapa? Ni tanah wan saya. Mari ni saya nak beli rumah sini. Oh ya ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa nama wan ni? Oh, tuan kau tu. Baik dengan orang. Cik musuh baik sayang. Nabi suruh sayang. Kan? Nabi sayang isteri, kita pun sayang isteri. Nabi kalau ikut Nabi, Nabi sayang isteri-isteri. Terpulanglah ke orang sini. Golak pengusi Pak. Suka abang ingat banyak ikut Nabi lah. Sayang isteri-isteri tu. Dengar tak tadinya nampak kan. Kemudian cinta, sahabat sayang sahabat-sahabat ni. Macam kita lah kan, balik kampung ada orang dah lama tak balik kampung, sekali balik kampung kan, jagalah sahabat-sahabat. Kadang-kadang nak macam dia ompek bondo tau, yang kita tengok kita dapat pahala. Tengok pun dapat pahala. Ompek perkara yang kita tengok pun dapat pahala. Belum baik-baik lagi tu, tengok dapat pahala. Pertama mak ayah. Mak ayah tengok dapat pahala dah. Balik mula cerita, kau tu tak? Ustaz tu cakap apa dalam tadi? Kau tengok mak kau ni pun dapat pahala, kau balik dah okay? Ya, tengok mak ayah, tengok pun dah dapat pahala. Apatah lagi baik-baik. Tengok mak macam yang ngantuk. Mak pergi masuk bilik kesian, tengok mak. Tak apalah, tengok mak. Yang kedua, tengok pasangan, tengok ayah, tengok suami dengan kasih sayang, tengok isteri dengan kasih sayang, pun dapat pahala. Tengok bini tengah lipit kain, siap waktu kan rambut. Tengok lelaki yang tidur berdongku dekat sofa tu macam ni. Langak-langak lelaki bunyi serombong kapal. Apa macam tu bon? Lah bunyi kan. Osah leno tidur tu. Tercakit dah tu kram tu pahal lah. Bini pun tanya, berapa banyak pelabuhan singgah bang? Cintailah dan yakin dengan ajaran Nabi. Ya? Kalau kita tengok pada khutbah yang saya cakap, khutbah wida Nabi, sebab ada kaitan dengan silaturahim. Sebab dalam khutbah wida Nabi, Nabi sebut masa tu Nabi sampaikan ketika pada tarikh 9 Zulhijjah tahun 10 Hijrah di lembah Uranah Gunung Arafah. Nabi sebut, wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak aku katakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Nabi sebut. Kesedihan memang dah terpancar di wajah Sayyidina Abu Bakar, sebab dapat tahu Nabi dah tak lama lagi dengan mereka. Kemudian disebut, wahai manusia, dia kata, oleh itu dengarlah dengan teliti kata-kataku dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini, termasuklah kita. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim adalah suci. Nabi kata harta orang amanah, jaga. Dan Nabi kata, kembalikanlah harta diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Contoh, duit dah kumpul, ini khas untuk ibu tunggal, jangan diubah amanah tu untuk benda lain. Kumpul duit untuk tabung masjid, kumpul duit katalah dapat 50,000 simpanan,
So digunakan untuk aktiviti masjid dan untuk jamuan-jamuan masjid, aktiviti masjid, tak ada masalah, keluarkan. Bilal nak pinjam dulu, hujung bulan bayar, tak boleh. Itu bukan tujuan tu maksud Nabi sebut kembalikan harta tu kepada pemilik yang berhak. Termasuklah juga kadang-kadang kita pemegang amanah. Sebagai seorang ayah, ada harta amanah anak yatim. Contoh anak kita tu mak yang mari meninggal, mak tinggalkan duit. Duit tu bahagian kita ada, bahagian anak tu pun ada. Anak tu tak cukup umur, kita pegang amanah. Ingat, jangan belanja wa imma, tarik dulu untuk benda lain, tak boleh. Ingat, tu bukan hak kita. Anak nak masuk sekolah, tak apa, tarikkan untuk belanja sekolah dia. Catat ni untuk belanja sekolah. Yuran sekolah bagi. Sampai masuk dah cukup umur begitu. Belum, mari masuk kecil, abah ada simpan duit kau ni. Kemudian masuk kau nak masuk sekolah, mari abah belanja banyaknya. Jadi balance ni ada lagi 20,000. Kau ambil lah. Jangan ditahan-tahan duit tu. Saya bukan apa dah, dia kalau bagi duit kau habis, itu bukan hak kau. Dia nak habis kau, dia nak belanja kau, tu hak dia. Bukan hak kau nak tahan. Sebab dah cukup umur kau nak bagi. Ingat tu. Sebab kadang kita ambil ringan benda tu. Tu hak. Contohlah Persatuan Mahaban berjanji, kan ada. Kan? Dia ada kumpul-kumpul duit. Torang apa tu? Duit yang kita dapat kan ada sumbangan daripada tuan rumah bagi kat kumpulan tu. Jadi duit tu untuk apa? Beli baju baru. Untuk ni. Dan masing-masing setuju kalau nak belanja untuk apa-apa, dia akan bincang sama dia. Ikutlah amanah tu. Ada baru-baru ni kat kampung mak saya. Dia buat ni dia buat kutu. Macam kutu lah. Macam mana sumbangan bulan-bulan. Setiap ahli kumpulan dia dipakat dalam 10-15 orang macam tu. Bayar RM50 sebulan. Untuk apa? Dia kata kumpul RM50 sebulan. Kali 5 boleh. Cukup je 12 bulan. Dia tengok berapa ada. Lepas tu dah kumpul. Katalah dapat 5-6 ribu. Hantar seorang orang kampung yang susah pergi umrah. Dia buat macam tu. Jadi makna duit yang dia dah bincang tu, kumpul setuju tu, tak boleh buat untuk mana lain tu. Sebab itu amanah bagus benda tu. Saya kata bagus, saya support. Saya kata saya pun join sekali, saya cakap. Sebab kadang ada orang dia nak pergi tapi tak mampu. Tapi itulah cakap, rezeki dia dapat pergi. Kita sumbang. Kita yang menolong dia sampai sana pun dapat bahagian dah-dahan. Tentu. Kemudian janganlah kamu menyakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Jangan sakitkan orang lain, jangan usik orang lain, jangan ganggu orang lain. Ada benda kita ambil borek lain dengan menyibuk. Mudah faham? Dengan imam tak sihat, pergi kita. Tu lain, tu ambil borek. Dengan bini imam tak sihat, dia pergi. Tu lain. Bini imam cari. Lagi satu. Kemudian ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Maknanya cerita akan mati tadi. Akan mati. Tak ada. Itu sebab ulama' dulu kata, buta yang sabana-bana buta adalah orang yang tak nampak kematian di depan mata. Dan kemudian disebut Allah telah mengharamkan riba. Oleh itu segala urusan yang berkaitan dengan riba dibatalkan mulai sekarang. Nabi sebut tak ada riba. Jangan sekali terlibat dengan riba. Tengok balik simpanan kita kat mana. Pastikan guna sistem perbankan Islam. Tak kira lah bank mana. Semua bank sekarang dah ada dah. Kan? Di sistem perbankan Islam. Pastikan. Takut-takut pakai sistem konvensional. Ada interest. Kita keluar duit. Dah tercampur dengan interest. Bagi anak bini makan. Itu haram. Tengok balik dulu. Dan ada orang kita dah mula bercakap. Betul lah. Sistem bank Islam tu. Perbankan Islam tak ada riba. Tapi charge tinggi. Lagi baik kau pakai bank biasa. Tu mengucap balik semula. Sebab dia seolah-olah menyatakan riba tu pun tak apa. Sebab dia lagi rendah. Berdosa. Ucap balik. Sebab Nabi dah khabar haram. Tak boleh. Dia tinggi. Tapi tetap. Lagi baik. Daripada rendah naik, rendah naik, rendah naik. Akhirnya campur-campur dia lagi tinggi daripada kadar yang tetap tadi. Kemudian waspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu, dan dia telah putus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Setan ni kan dia tak kacau benda-benda besar dah. Dia cakap jangan semayang, tak, dia ganggu kita sikit je. Alahai, kau pergi lambat sikit pun tak apa.
Kan, tak payah semayang tu sampai sana dengan ceramah yo. Contoh tu. Tak apa, orang tak perasan tu duk kau tahu duduk. Mana dia orang tanya kau dah semayang ke belum? Nampak? Dia buat macam tu ya. Allah barallahu akbar. Lah dah azan nak semayang tak? Alah, drama ni kau ajar kali. Lepas drama kau semayang lah. Sompek ni. Kan kalau habis drama aku 8. Isyak 8 suku. Sompek. Dia dapat lewat kan pun jadilah. Itu dikacau kita tanya semayang tu. Allahu akbar. Dia tiup hidung gitu. Mulut gatal. Saya tak nak tengok dah. Saya mengayuh dia. Masa bila nak dia tengok setan tu meniup macam tu. Kan? Yang tadi kita dah cakap bosih hidung kita tak ada gatal. Kita tengah semayang gatal. Macam tu lah nak garu. Allah goram ni. Kayak telinga ni mula koring air wuduk kita tu kan. Mula lah berangin tu mula gatal. Itu yang sami Allahu liman hamidah pun tangan. Sampai dia menggaru. Kayak pelipek-pelipek ni favourite tu. Kayak ketiaknya. Dekat pohon. Musuh tu lah gatal. Lah gatal. Tampek favourite lubang punggung. Ditiup tu yang kita terasa kantut kau. Tengah semayang kan. Allah wassalam. Tengah sah. Kantut kau. Nabi khabar peduli itu semua setan. Selagi tak ada bau, tak ada bunyi itu kan. Kan? Itu setan. Yakinlah. Allah wassalam. Setan. Zat setan. Tapi kalau dah membobok bunyi bam, setan. Yang belakang tu kau tu setan ni. Kau ram betul. Dia ngadap muka dia. Biru kawan tu nahan ni. Tengah naik pada tu bam sama kuat sama rabak bau kan. La ilaha illallah gila betul kan. Setan ni kebal kan. Ya. Okey, kemudian sebagaimana kamu punya hak ke atas isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Nampak tu. Dan sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makanan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Orang lelaki bagi isteri makanan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Jangan main bagi dengan kasih sayang. Yang ni baju untuk sayang. I love you. Mujibiku cekih henna he. Pele tum kan. Nya duit kadang nak beli tak pasti kan, beli salah nak ambil ni. Tak adalah banyak benar duit belanja. Abang sayang awak. Abang ada kasih sayang. Ni bagi nah ambil peti kau tu apa bodoh. Kan bagi dengan suasana kasih sayang tu. Wajib bagi isteri nafkah walaupun isterinya bekerja. Abang hangguk abang. Balik kan tu bodoh yang paling utama dia akan bawa balik lagi. Abang dengar tak ceramah tadi? Kau dengar lah. Kan pencamah dah cakap bagi isteri tu nafkah tu walaupun dia kerja. Faham tak? Orang perempuan tanya. Tapi alangkah baiknya kalau orang perempuan, bang, saya ni bekerja, jadi abang tak payah susah. Baju saya semua saya cari sendiri. Abang settlekan bil-bil rumah aja. Kan? Jangan risaulah, bondo tu takkan berlaku. Berharap bolehlah. Tak tahu. Hak tetap hak je kan. Kan? Bagilah nafkah, bagi nafkah. Tak banyak, sikit tak sikit banyak. Yang ni tak adalah banyak benar ni. Setelah 20 tahun kita bersama, abang insaf dah. Ambil ni duit belanja. Abang, apa ni? Dia membuka dalam envelope tu RM20. Setelah 20 tahun RM20, agak kalau nak lagi RM20, kau tunggu lagi 20 tahun ke bang? Kau jangan cacam, dia nak bagi untung. Nah, ambil nah, tak adalah banyak bona dah RM5,000. Setuju tak? Mausah mata duitan. Doreh setuju je kan. Tapi kalau tiba-tiba bagi, nah ambil lah sian awak. Kita dah kahwin 35 tahun dah, tak pernah bagi nafkah. Nah ambil lah RM5,000. Mula tipu dia nak. Loh,
Kau panggil adik-beradik balik lagi. Abah kau dah nampak tanda dah. Tak besok lusa padam ni. Tak boleh pula buat baik orang tua tu. Kan? Terima kasih lah bang. Syukur banyak kan. Okey. Kemudian layanilah wanita-wanita kamu dengan baik. Berlemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman yang setia. Teman dan pembantu yang setia, Nabi sebut. Dan hak kamu ke atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang tidak kamu sukai ke dalam rumah kamu. Siapa yang lelaki tak suka, jangan buat masuk. Maksud nak bawa masuk orang dalam rumah kita, minta izin suami. Suami dah tak ada, dah meninggal. Yalah, pandai-pandailah. Kan? Maknanya kita janganlah bagi masuk orang yang tak pernah dalam rumah tu lah deh. Yang bukan muhrim dan diharamkan, dilarang melakukan zina, Nabi sebut. Assalamualaikum bang, halo bang, ni adik abang datang boleh tak masuk? Bagilah dia masuk. Bang, omak abang datang, bagilah dia masuk. Bang, cenyalah. Selain daripada Bangla dengan Pakistan, kau bagilah dia masuk. Laki bagi package. Kan? Tak ada lah maksud. Kalau dah sedara Bangla, bagilah masuk. Kan? Dia dah cakap tak boleh bagi masuk orang-orang tertentu masuk. Tapi darurat, jangan tunggu-tunggu keluar. Rumah dah terbakar. Nak minta izin apa ni? Bomba tu tak bagi masuk, jangan masuk. Dapat izin ni kak, keluar kak. Tak keluar dah, belum dapat izin laki dah terbakar dah ni kak. Rontok kejap ni kak. Janganlah bingai benar. Tang itu darurat, keluarlah. Ya. Kemudian dengarlah wahai manusia, dengarlah bersungguh kata-kataku ini, sembahlah Allah, dirikan salat 5 kali sehari, Nabi dah sebut. Berpuasalah di bulan Ramadan, tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu, kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Buat. Nabi sebut tu, pesan suruh buatlah. Nombor telefon menghadap Allah Ta'ala 244 344. Jangan miss nombor tu, salah apa ya, mesti ikut. Senang saya bagi tahu. Rukun Islam tu dia, kan? Islam. Pergi haji, siapa pernah pergi umrah? Angkat tangan. Pergi haji, pergi umrah. Tak salah, angkat tangan. Siapa pernah pergi haji, pergi umrah? Angkat tangan. Ramai, okey semua. Okey, ramai pernah okey tu. Saya nak tanya, kalaulah syarat tak cukup, kena buat apa? Dia buat adab kan? Kalau tak cukup rukun, tak sah lah kan? Batal tak? Contoh baik umrah, rukun umrah tu tak ikut, batal lah kan? Tak cukup lah nak kata kan? Macam tu juga rukun Islam. Satu tak buat, jangan mengaku kau Islam, terbatal Islam kau tu. Senang macam tu. Kau ngabak Islam ni yang lain semua semayang tak buat, apa bodoh cerita senang. Saya bagi sepe paling senang. Macam mana kau boleh cakap kau Islam dengan tahap rukun tu kau tak jaga? Kau nak cakap macam tu, baru faham. Kan? Memang kita pegang macam tu, cakap dengan orang. Dah tak cakap lelok dah. Cakap lelok, beritahu semayang. Hayya 'alas salat. Marilah solat, Nabi tahu dah. Panggil dah, kuat speaker tahu ni. Sampai ke Cawabang Wahal, sabalah rumah. Speaker sampai. Kita datang dalam masjid. Cakap macam tu lah. Makna rukun ni apa? Tu sebab tak tahu belajar. Tak tahu belajarnya, ada kelas-kelas datanglah. Kan? Ini ilmu main belasah macam mana? Macam kisah yang seorang budak tu, pendeta tu, yang padri tu. Tahu tak? Pernah tak cerita tu? Yang padri tu dia ajak orang berdebat tu. Berdebat. Ada orang tulis dari internet. Jika Samsul debat ni bercakap seorang-seorang, boleh lah. Kalau berani lawan lah. Ada orang tulis dari internet tu. Dia tak tengok ke rekod saya macam mana. Dia baca yang saya cakap seorang-seorang tu. Bingainya budak. Dia tak tengok rekod saya debat macam mana bawa nama ni 9 macam mana Solo ni. Kan? Cubalah panggil dia budak-budak ni kau dalam internet dia berani Dapan tak berani tau. Tapi saya kan cakap apalah, marin anda sekarang ni insya-Allah. Kan? Tu saya geram tu bila lawan cakap tu. Jadi kisah ni ada seorang padri tu dia lawan. Siapa nak lawan aku debat, dia lawan semua orang kalah dengan dia. Tu padri ni. Macam-macam orang lawan dia semua kalah. Satu hari sampai satu kampung, siapa nak lawan aku tu? Siapa nak lawan aku? Tak ada siapa. Sekali seorang budak pengembala kambing. Aku nak lawan. Terperanjat orang ni.
Wih, kau gila kau kawan-kawan ni. Cik Kampung Gadung. Bukan nama sebenar kan. Ada seorang budak ni bola kambing. Dia nak, wih kau jangan, kau gila kau. Dia Tuhan dah, biarlah. Dia nak lawan ke? Kau tahu, dia Tuhan dah. Biarlah, kalah dah tentu. Menang belum tahu tu. You dogi. Lepas tu, okey, besok kita lawan. So, orang ni pun dah tentukan besok nak lawan. Balik rumah, kosan padri tu tak tidur. Macam mana pula lah dia nak lawan ni. Eden besok lawan Dan semua anda-anda. Belum pernah ni budak dengan bola kambing nak lawan Dan. Ni kan tak pembono burak Eden tak faham ni mau kono ni kan. Kosan ni dekat budak tu pula semua orang kampung mujuk dia, kau janganlah, tarik dirilah. Tak ada. Korang nak lawan ke tidak? Tak nak kan? Dia Dan lawan. Dan tak kira tau. Dan nak bawa nama Kampung Gadung ni. Ya. Pagi esok tu nak lawan. Kita akan lawan sekarang. Nanti dulu. Padri tu cakap. Kenapa? Kita tukar syarat. Apa hal budak tu tak berhenti? Macam ni, kau belajar tak tinggi. Kang tak apa bondo kau cakap dan tak faham. Kang dan cakap kau pun tak faham. Habis, kita pakai bahasa isyarat. Dia pun cakap, elok bona. Elok bona. Kalau macam tu pakai bahasa isyarat, senang dan tak. Itu cakap dah. Kita mulakan pertandingan ni. Padri tu pun mula. Dia pun tunjuk macam ni. Budak tu pun jawab. Dia pun balik. 3. Dia pun balik. Enam. Lepas tu dia pun buat macam ni. Padri tu tunjuk macam ni. Bulat besar ni. Budak tu. Tunjuk penumbuk. Lepas tu padri tu dia ambil tungkek tu, dia gogar-gogar tungkek tu. Budak tu dicapai tungkek tu, dipatah dua. Lari padri tu. Keluar pada Kampung Gadung. Sampailah ke Ulu Tampin. Semua orang koja dia. Padri tu. Dia koja bolalah penyokong-penyokong padri tu. Terperanjat padri tu sampai lari. Dia tanya, kenapa kau lari? Handa budak tu. Kenapa? Hui, nampak ya dia macam tu. Tapi ilmu tinggi. Ya ke? Ya. Dan tunjuk ni satu. Dan kata Jesus. Dia kata tak. Dia kata dua ni. Allah Muhammad. Ui, handa dia. Dan tunjuk 3. Jesus, Mary dengan apa tak satu ni. Dia sebutlah 3 lah. Dia kata tak. 6. Rukun iman. Kepada Allah, kepada Rasul, malaikat. Handa budak tu. Dia pun cakap. Dia akan sebarkan agama dekat seluruh dunia ni. Kristian ni ke seluruh dunia. Dia kata ni aku akan pertahankan. Kata. Handa budak tu. Dan tunjuk tungkek dia akan goncang-goncang dengan kesatuan Islam. Dia ambil, dia patah dua. Dia kata dia akan patahkan usul tu. Dan lari tu. Patutlah handa budak tu. Nampak budak tu macam tu. Kosan dekat kampung tu pun ada perbincangan. Handa kau dah menaikkan nama Kampung Gadung tu. Macam mana kau boleh menang tu lah. Dia ingat susah benar. Kosan senang nak menang tu. Macam mana lah. Dia khabar macam ni. Jadi dia faham dia nak seko kambing dia tu. Lah, ya kau. Dan khabar jangan seko. 2 ekor dia boleh bagi tu. Lepas tu dia kata jangankan 2, 3. Dia nak 3 pula. Dia nak 3. Dan kata 6 dan bagi 6 ekor. Lepas tu dia tunjuk macam ni. Dah sekandang nak tu ni penumbuk nampak. Dah bagi 6 nak sekandang nak dia. Lepas tu dia keluar tungkek khabar tadi. Bahasa syarat ni pakai tungkek nak pukul-pukul orang tu. Dan patah tu lagi dia. Menang dan itu bukan menang ilmu tu dah. Tu menang nasib mah. Kan? Itu sebab kau nak pergi belajar. Tak tahu pergi belajar. Dia menang bukan nampak anak, tapi menang nasib. Kan? Ya, okey. Tu cerita lah, cerita ya. Jadi mana nak tunjukkan kita belajar. Tak tahu belajar. Jangan mengikut-ikut je. Ya. Kemudian Nabi sebut, ketahuilah bahawa setiap Muslim adalah bersaudara kepada Muslim lain. Khutbah terakhir Nabi sebut tentang silaturahim tu. Seorang Muslim adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Kita berbaiklah dengan sesama kita. Kecuali semuanya adalah sama. Melainkan tidak seorang pun lebih mulia dari yang lain. Kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Bukan dia lebih mulia sebab dia kaya. Bukan sebab lebih mulia sebab rumah lagi besar.
Tak ada bono nak dibangga-bangga. Rumah besar, rumah kecil. Dan tak ada orang, sunyi sama. Jam 50,000 dengan jam RM5 pasal malam. Masa sama. Naik kapal terbang first class dengan duduk second class, duduk ke ujung, ke sayap bawah belakang tu. Belapeh sama, landing sama, pintu keluar masuk pun sama. Malahan untuk nak duduk belakang, saya duduk belakang. Pramugari itu lawa. Contoh lah kan. Jadi makna kata apa benda nak bangga-bangga, benda tak ada apa kan. Jadi makna yang membezakan kita adalah takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahawa kamu akan menghadap Allah satu hari nanti untuk dipertanggungjawabkan di atas segala yang telah kamu kerjakan. Oleh itu awasilah agar jangan sekali terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi nabi atau rasul yang akan datang selepasku, dan tidak akan lahir agama baru. Kalau ada tiba dia mengaku dia nabi Melayu, tolak, tak ada, jangan ada. Nabi suruh ikut nabi, bukan suruh jadi nabi. Oleh itu wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan sunnahku. Pegang Quran, pegang sunnah Nabi, hidupkan sunnah Nabi. Faman ahya bisunnati faqad ahabbani. Barang siapa hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Hendaklah orang yang mendengar ucapanku menyampaikan pula kepada orang yang lain. Dah dengar, sampaikan ke orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang mendengar terus daripadaku. Kan Nabi sampaikan masa tu, Nabi harap orang yang terakhir, makna kita, bila kita dengar hari ni, mudah-mudahan lebih faham daripada orang yang dengar direct pada Nabi. Maksud fahamnya adalah bukan dengar saja, tapi buat. Saksikanlah ya Allah bahawasanya aku telah sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Jadi maknanya senang ya. Kalau apa suruh anak-anak yang acik-acik ni, suruh anak-anak tekan dekat internet tu, type je khutbah terakhir Nabi. Suruh dia print ke apa, simpan nanti baca kan. Baca faham sesuatu. Senang, tak ada bahasa Nabi, tak ada bahasa susah-susah. Nabi beritahu kita benda yang kita boleh buat. Itu sebab dengar tapi tak buat rugi. Kita dapat soalan yang bocor. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Nabi Muhammad contoh ikutan terbaik. Wa ma arsalnaka, dikatakan Nabi itu tidak diutuskan melainkan bawa rahmat pada sekalian alam. Nabi ni nak bawa kita masuk syurga. Ikutlah Nabi. Jangan kita fikir-fikir panjang dah. Itu cara. Tak ada cara lain lah. Kan? Cara nak usul sampai kepada Allah adalah jalan Nabi. Jalan ikut sunnah Nabi. Tak ada cara lain lah. Kalau tak ikut cara Nabi, cara apa kita nak ikut? Sosek lah. Sosek. Kalau tak ikut sunnah, kalau lain daripada sunnah Nabi, itu dah jalan-jalan yang batil. Tak boleh lagi dah. Kita nak bahagia dunia akhirat. Anak kita dapat soalan bocor, tapi tak dapat jawab dalam peksa. Rugi tak? Rugi tak? Rugi. Kita dapat soalan siap dengan jawapan, tapi tak buat, lebih lagi lah rugi. Jangan sampai sok Nabi bila nampak kita akhirat sok, kita minta tolong, ya Rasulullah, aku umat kau ya Rasulullah. Jangan sampai Nabi sebut laisa minni, kau bukan sebahagian daripada aku. Sebab dia apa? Selawat tak nak, sunnah Nabi tak hidupkan, pemalih ibadah, apa boleh Nabi nak tolong kita? Jadi rajin-rajinlah ibadah. Paling senang sekali pergi masjid, paling senang. Sebab orang datang masjid tak ada mengelinjang no, semua semayang. Jangan dengar cakap orang yang masuk air ni, alah pergi masjid belum tentu lebih baik. Betul, memang betul. Pergi masjid belum tentu baik, tapi ada harapan baik. Pergi disko belum tentu lebih tak baik. Memang betul. Tapi belum pernah dengan semayang kat tengah sampai menginjang. Tapi ada harapan jadi tak baik. Jadi buatlah apa yang Nabi suruh, tinggalkanlah apa yang Nabi larang. Rasa cukup setakat tu. Terima kasih banyak. Diam tak diam, ada yang tidur tak? Alhamdulillah. Seronok saya. Nanti lain kali kita jumpa lagi ya, InsyaAllah tahun depan lah pula. InsyaAllah lain kali tak ada sosial lidah. Mudah-mudahan kan.
Terima kasih banyak pada pihak di Tuan Kasar Masjid bersedia mengundang saya pada hari ini. Dia sebenarnya tak boleh ceramah ikut dan ke 10 ni. Sampai ke 10 ikut ni, tapi bila makanan dah siap terhidang. Makruh hukum ceramah lelama. Jadi maknanya kita kena hantu. Saya dah terbau ni macam ada bau-bau sikit lah. Jadi maknanya kena berhenti tu kan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya minta maaf banyak pada ibu-ibu, pada tuan guru. Saya bukan nak mengajar benar, nak berkongsi je. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain masa. Alhamdulillah saya malam ni apiklah tenaga sikit ni. Mudah-mudahan apik jumpa orang sendiri dia lain. Bila samah kat Negeri Sembilan ni cakap kita tu senang. Lopeh yo. Kat sana puih nyusun ni sampai Sarawak tu. Puih betul nyusun aja. Cakap kelumpur lah. Akhir terkeluar lah ujung tu golek gelantam ni. Boyo golak ustaz kat belakang tu dia pakai sopan togolak dia kawasan ni. Oh rambau dah 7 tahun tak balik. Dia teringat bila sebut golek gelantang, teringat amak dia makin sebut ayat tu, pakai ayat tu. Dia guru takmir kat Sarawak, kat Kuching. Dia 7 tahun dah tak balik. Dia kata tak ada saudara mara pun memang tak ada dah, tapi dia ingat ajalah kata. Alhamdulillah. Ya, jadi besok pagi saya akan ke Kedah ceramah untuk tahun baru, malam tahun baru. 1 bulan di Maran Pahang. Tapi bila balik Bismillah tu dia tenaga lain macam. Alhamdulillah. Seronok. Itu kat Johor pun lain macam kan. Semangat kan. Alhamdulillah. Saya lahir kat kampung Tikiki. Kampung Aidedali Batu Kikir Jambatan Gosi. Lahir situ, tapi membesar di Seremban City Boy. Amak saya kampung Sungai Buluh Simpang Lian Jolobu. Tu deh, itu tapi itu amak saya Jawa, abah saya Minang. Tu yang muka campen Asia, Jawa campen Minang, jadi janang kan. Bila tanya tadi debat kan, dia memang betul lah debat ni punca orang tu terlupa nama saya. Saya ceramah kat Kuala Lumpur, dia tak ingat. Dulu nama saya Samsul Amri Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, dah sebut macam tu. Siapa nama budak tu? Tapi jawatannya debat-debat lah. Lepas tu langsung dia tulis penceramah malam ini Syamsul Debat. Kata langsung melokek. Jadi orang ingat nama saya Syamsul Debat. Itu punca. Saya tak ada hal tau. Panggil Syamsul kot, Syamsul Amri kot, tak ada hal. Ya, InsyaAllah lepas semayang kan, jangan berebut, kita bergambar, tak ada hal. Boleh. Risau. Yang nak bergambar dengan saya besok memang untuk tua. Biasa macam tu lah. Tak belum muda. Tak ada hal tu. Anak-anak kan. Okay. Masih banyak. Kira okey lah. Sebenarnya kan paling ramai kan dalam sejarah Gadung kan. Berlempah sampai ke lambat. Tak berdiri pun orang dengar ceramah. Kira okey lah tu. Kita tengok subuh pagi esok. InsyaAllah macamnya. Imam standby tu. Imam standby. Pagi esok ramai ni kan. Terkawan saya pada kampung Sebabuk pun ada tu. Okay. Jadi itu saja daripada saya. Minta maaf banyak. Tersilap kata terkasar bahasa. Sungguhnya yang baik itu datang pada Allah SWT. Menikuran tu mencik kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-alihi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amika fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalawatikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyatan fil jasadi wa zarata fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabattan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma inna lana fi sakaratil maut wa najatuna wa 'abdil hisab. Allahumma ahina bil iman wa amina bil iman wa asyurna bil iman wa akhilna jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim jasadana wa sallim arwahana wa sallim ma'rifatana wa sallim akhwatana al muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.